Hello guys, welcome to Leo Motovlog channel. Apa yang penting jangan lupa tekan subscribe button. Lepas tu jangan lupa tekan button loceng juga. So yang ni aku punya receipt tadi, masa aku hantar motor aku servis untuk Kawasaki Ninja 250, dan inilah receipt dia. So total keseluruhan dia RM566, sebab harga dia macam ni aku ada tambah jajan sikit lah. Kalau untuk dikirakan untuk servis ganti minyak dan filter je tak mahal, dia dalam 200 lebih je. Tapi aku ada tambah ni, ada tambah frame slider dengan pasang pasang radiator cover. So harga minyak tu sebotol dalam RM109. Aku beli 2 botol sebab nak pakai dalam sebotol lebih macam tu lah. So kena beli 2 botol juga. So harga 2 botol tu dalam RM218 lah. Dan filter dia pula untuk Kawasaki ni, memang brand Kawasaki, harga dia dalam RM48.30. Dan frame slider aku punya harga RM180. Lepas tu aku beli radiator cover, harga dia dalam RM120 lah. So keseluruhan total cost dia adalah RM566.30 lah aku habis hari ni. Agak banyak jugalah duit keluar hari ni untuk servis dan tambah jajan. So bulan depan aku nak tambah benda sikit lagi. Aku nak beli single seat, dan aku nak ni lah, nak tambah nak buang ekor, nak sunat orang cakap, biar nampak lagi macho. Ciao. So hari ni aku punya motor dah sampai 1000. So memang nak kena servis pertama lah. So nanti kita tengok part seterusnya apa yang kita perlu buat untuk servis kali pertama. Kita lihat. Kalau itu karena kau tahu, karena itu masih cukup lah. Yang ni boleh jalan berapa km tadi bos? 4,000. Oh, 5 janganlah. Kalau 5 tak boleh lah. Kadang-kadang boleh, jangan selalu. Pasal memang sikit je. Kalau motor besar 4 liter pun jalan 5,000 juga. Oh. Jadi baru 2 liter. Okay. Jangan buat sangat long. Oh. Tapi kalau selalu pakai long distance 3 lah macam tu. So dekat sini adalah motor kita servis. Untuk servis pertama ni agak hitam jugalah minyak aku tengok. So nanti next servis kita tengok macam mana minyak dia, sebab guna minyak terbaik lah dia cakap Ipon. Okey, pembuangan minyak lama tadi, yang 1000 km kita dah guna tadi dah selesai. Sekarang kita nak isi minyak baru. So minyak baru ni fully synthetic lah, yang macam aku cakap tadi, dia brand Ipon. So minyak ni macam mekanik ni cakap, kalau nak lebih baik minyak jangan guna terlalu lama sangat tau, dia cakap. So dalam 4,000 macam tu dah boleh servis lah untuk kebaikan enjin. Okey, sekarang tengah buka botol yang kedua. So tadi beli 2 botol, dan yang ni adalah botol kedua kita tuang dekat enjin ni. So sebotol ni kita tak guna habis tau, sebab total minyak yang kita guna untuk Kawasaki
Ninja 250 ni kita guna dia dalam sebotol lebih setengah sikit macam tu lah. So dia dah sampai ke paras full, so tak boleh lebih sangat. Filter aku guna yang ni, memang khas Kawasaki punya lah. Lepas tu untuk minyak aku guna brand iPhone Katana. Yang ni fully synthetic lah. So aku beli 2 botol. Ni ada balance lagi lah, isi ada balance sikit. Harga dalam 109 untuk sebotol. Yang filter tadi, yang ni harga dia dalam RM48. RM48.30. Servis, lepas tu tambah frame slider dan pasang radiator cover. Find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. I wish there was a song with your name as the title.